Baiklah, sebelum program bermula, apa kata kita temu buat ibu bapa di sini? Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Apa baik? Saya dari Jilul Imtiaz TVPSS Sekolah. Sebagai penjaga, apa perasaan Tuan melihat anak-anak tingkatan 1 kita pada hari ini? Saya merasa gembira dan bangga lah sebab anak saya dapat bersama-sama dengan rakan-rakan bersekolah di sini. Alhamdulillah. Adakah Tuan rasa program macam ni patut diteruskan pada masa akan datang? Saya tak pasti, mungkin pada saya masih baru lagi, tapi mungkin kalau saya lihat perkara yang baik, insya-Allah boleh diteruskan sampai bila-bila. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Sebelum majlis bermula, apa kata kita soal jawab dengan beberapa cikgu yang berada di sini? Assalamualaikum Ustazah. Salam. Ustazah, boleh tak kami nak tanya beberapa soalan sedikit? Boleh? Pasal apa tu? Apa matlamat utama yang pihak sekolah ingin capai melalui program Tahibul Lurah kali ini? Pada pendapat saya, dalam pelaksanaan program Tahbibul Lurah kali ini, pelajar dapat mengaplikasikanlah pengetahuan mereka dalam bahasa Arab. Khususnya bila mana mereka bekerjasama untuk bertutur dalam bahasa Arab dengan lebih yakin. Okey, itu sahaja. Terima kasih Ustazah. Sama. Seronok kan persembahan tadi? Apa kata kita temu bual salah seorang peserta dari persembahan tadi? Jom. Hai, nama awak siapa? Nama saya Muhammad Zahirul Haq. Okey, tadi kita nampak awak buat persembahan aktiviti di atas pentas. Nak tanya, susah tak nak cakap Arab depan orang ramai? Susah sebab bila kalau tak ulang kaji bahasa Arab ni susah sangat. Apa perkataan Arab paling kegemaran awak yang awak belajar pada minggu ni? Qalimul hikmah, qabla mahabbah. Utamakan cita-cita sebelum cinta-cinta. Oh, okey, terima kasih. Okey, seterusnya apa kata kita tanya kepada para penonton pula? Hai, Assalamualaikum. Salam. Boleh perkenalkan diri anda? Nama saya Nurifah Huria, Dari kelas? 4 Muslim. Apa perasaan akak lepas tengok semua persembahan tadi? Perasaan saya berasa sangat teruja dan gembira kerana dapat melihat adik-adik tingkatan 1 membuat persembahan menggunakan bahasa Arab dan melihat cara mereka merapatkan ukhuwah dan kerjasama antara satu sama lain. Begitulah tadi kemeriahan majlis penutup program Tahbibul Lurah tingkatan 1. Jelas terpancar sinar kegembiraan bukan sahaja pada wajah para pelajar, malah pada wajah ibu bapa yang jelas bangga melihat pencapaian anak-anak mereka. Semoga semangat Tahbibul Lurah atau mencintai bahasa ini akan terus mekar dalam setiap warga para pelajar. Sekian laporan saya Haziq Daniel bersama juru kamera Hana Maisarah untuk Jilul Imtiaz TVPSS SMA Bugisya. Sekian, terima kasih.